Apakah hukum suami mengaku berzina dengan perempuan lain? Kita dah bertaubat kepada Allah. Jangan cerita kat orang. Kalau buat dosa, jangan cerita kat orang. Kalau kita nak cerita, boleh cerita pada orang yang memberi manfaat kepada kita. Kalau kita cerita, siapa? Allah. Mu ada buruk mu, cerita kat Allah. Jahat mu, cerita kat Allah. Faham lagi? Dia kata, dak ni boleh percaya isteri saya. Hai, tak boleh percaya. Faham? Isteri mu memang dia pegang rahsia mu selama belum lagi bercerai. Kalau bercerai, dia cerita tak kat orang? Kita simpan pasal kita baik. Kalau kita balas, kita cerita tak? Dah dia pakai. Tengok orang buang dengan lelaki. Tengok dalam Facebook ni, tangan gini mu ni. Selfie mu pagi petang. Aku nak motah tengok. Faham? Bila tu? Kerana baru berkahwin. Betul tak? Baru berkahwin. Mu sayang aku sayang mu. Tak? Tengok lepas cerai, benda dia kata. Mak dia tanya dia cerai, laki dia tak marilah balik rumah tu. Dia kata, apalah? Pasal kira nak tak beruk. Pasal nikah gini. Bila cerai nak tak beruk. Nah, itulah manusia. Faham? Jadi kalau huduh kita, tak molek kita, banyak cerita pada Allah. Allah sudi dengar. Jangan cerita ke makhluk. Okey?